Hi guys, hari ni Aina ajar korang buat spaghetti carbonara ayam. So, jom kita mulakan. Mula-mula, kita tumiskan bawang putih dan cili. Okey, lepas tu kita letakkan sos carbonara Prego 2 tin tau. Lepas itu, kita gaulkan rata. Sekarang kita letak ayam pula. Ayam tu kita potong kecil-kecil untuk mudah dimakan. Lepas tu, kita gaulkan rata, okey? Kita letak 1 cawan air supaya dia tak pekat sangat. Okey, lepas tu korang tunggu dia masak sampai menggelagak macam ni. Lepas tu, kita letakkan sedikit garam. Dan yang paling penting, black pepper. Barulah sedap carbonara kita ni. Dan yang paling penting, of course lah, spaghetti yang telah direbus. Selepas korang dah isi spaghetti, korang kacau-kacau spaghetti tu, okey? Okey, dan dah siap pun spaghetti carbonara ayam. So, korang jangan lupa like, share and subscribe ya.